Dia hak ni dia lebih pada rohani aku. Dia nak ubah aku punya mindset. Terima kasih banyak Mat. Aku duduk kacau hang 2-3 hari aku kacau hang ustaz. Apa pandangan hang kat aku? Alhamdulillah Pek dia mau belajar. Dia mau belajar. Sudahlah gelak Pek. Dia mau belajar. Dia kira orang kalau mau belajar insya-Allah boleh berjaya. Okey, yang selalunya tak mau belajar ni kita tak guna buang masa cakap pun tak guna. Tapi kalau kata dia mau belajar insya-Allah saya cubalah curahkan apa yang kita boleh. Yang penting dalam perniagaan ni dia mindset. Dan mindset, cara berfikir, dan orang kata satu lagi kemarin kau kata apa? Tujuan. Dia bukan ada dia goal, kena ada goal. Dia kena ada goal. Goal bukan dekat aku saja. Budak-budak bawah kita kena ada goal. Betul. Dia macam ni, aku nak faham. Okey, dalam ni aku main dua orang ni, dua orang gila ni. Kan dua orang gila ni, dia hak ni dia lebih pada rohani aku. Dia nak ubah aku punya mindset. Ustaz dia bagi aku ilmu cara praktikal aku macam mana aku nak management aku. Tapi Mat dia punya mindset dia lain macam. Kalau peringat apa rasa penting gila. Tapi hakikat dia hati betul. Cumanya saya tak boleh share secara video, secara online. Sebab dia mindset ni satu benda yang pedih, satu benda yang kasar, keras. Tapi kalau kita boleh mindset yang solid, maksudnya kita boleh berjaya. Tapi tak semua orang boleh terima. Jadi kalau kata orang yang nak dengar, baru kita boleh bagi mindset-mindset yang padu ni supaya dapat mengubah dia punya cara fikir dan jalan hidup dia. So saya doakan supaya Apek selamat maju jaya. Semoga dia tak sia-siakan sepanjang beberapa jam yang saya berkualiti yang saya bagi kat dia tu. Sebab saya kalau sembang dengan dia, kalau kata 3 jam semalam tu antara yang kualiti. Kalau dia main-main apa dia kena bagi aku masa kau. Tak apa kita bagi dia masa, tak apa kita tahu dia baru nak develop. Kita bagi dia masa kada setahun tak apa. Sebenarnya tu orang duk kata aku macam kaya, dia pun tak tahu hakikat dia tu. Kita nak manage kita punya bisnes tu bukan macam besar. Bukan besar. Nego semua orang boleh buat, Man. Betul, semua orang boleh buat. Tapi tak apa, insya-Allah ustaz dah ajak cara praktikal, teori, saya dah ajak cara mindset. Macam mana nak berfikir. Okey? Thank you again. Satu je aku nak bang. Walaupun kat Ipoh ni orang banyak ambil gambar aku, tapi hang tengok dia punya crowd dah. Banyak dia punya crowd dah. Tu sampai ke sana. Video. Hari-hari budak ramai tengok, Man. Tengok semua pakai payung. Aku jujur je bang, kalau pakai payung ni aku balik ya. Kalau aku duduk Ipoh, aku start kereta pergi Bandar Sahai tak bagi. Tapi yang tengok dia punya ni macam mana. Walaupun video itu tu tak sampai 100,000 kan, dia main dalam 20,000, 30,000, tapi dia convert. Sebab tu saya bagi tahu kat Apek, balik hang bagi convert dulu video hang. Walaupun view tu 100,000 jangan bangga. Janji kalau kata 20, 30k, janji dia convert. Yang tu yang saya bagi tahu kat Apek, suruh dia balik buat yang tu dulu. Sebelum dia buat hal lain lagi jam panas. Balik buat hal tu dulu. Balik buat hal tu dulu. Hak yang perkataan yang dia khabar aku, kurangkan alasan, banyakkan penyelesaian. Yang mana tahu? Weh, Kak Nak pada. Macam mana boleh sampai ni, Kak Nak? Kami daripada perjalanan ke KL hantar mak mentua untuk kursus haji. So kita main sini lah, kita main support lah vendor kita. Kita kena support. Mereka nak buat depa apa tak mau. Wah, ingat Wan, balik agak boleh masuk kau lah. Ni duk main 5,000 depa, duduk 3 hari kan apa? Oh, dia pecah berapa? Dia dah tak cah. Tidur free, makan free. Oh, semua cemeh lah. Cuma semalam lah, tiap malam kena urut. Tak lebih lah. Set dia, urut lebih sikit. Okay nak, terima kasih banyak. Okay nak, apa kalau nak aku masuk kat Nak pun, tag kat Nak macam-macam. Tak tag kat Nak macam. Lepas kat Nak pun tak tag kat Nak macam. Terima kasih banyak.